Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Muhammad Nurizdin Noh. So hari ini ramai yang message saya, tapi saya jarang baca message sebab most of the time saya baca saya gunakan laptop untuk access thread saya. Jadi saya rasa kalau gunakan laptop saya tak boleh nampak message. So saya jarang gunakan handphone untuk lihat orang message. So bila saya dah buka tu saya nampak ya Allah banyaknya orang nak minta tentang prompt literature review. Okay, so hari ini saya akan share dengan all of you, sama ada regardless whether you are postgraduate students, undergraduate students, researcher, macam mana nak gunakan hanya ChatGPT untuk kita buat literature review matrix. Ramai orang kata guna ChatGPT ni suka hallucinate, kan? Tak apa, sebenarnya kita kena gunakan prompt yang betul, baru kita akan dapat result yang betul. Saya share dengan all of you. Okay, ini prompt dia. Okay, so you boleh ambil gambar lah. Sebab saya tak boleh bagi dokumen nanti kan. So saya bagi gambar. Okay, you akan lihat dekat sini ada 3 area kuning. So sebenarnya apa yang perlu kita ada dalam literature review kita? Literature review kita bukan cerita tentang sejarah. Ini bukan hikayat Merumah Wangsa ke apa benda. Sebenarnya di dalam literature review kita nak justify kita punya research objective, research question, research problem, kita punya gaps, kita punya theories yang kita guna. Bukan kita bercerita tentang tentang sejarah kan, sejarah benda tu sendiri. Okay. So kalau dalam ni kita boleh lihat as an expert in the field, ini you write your field. Sebagai contoh, okay, you mungkin buat research tentang business model ke, tentang women leadership ke, kan. Ini dua ni perlu jadi benda yang sama. Yang ni ialah benda yang sama. Kalau you nampak ni, write your field here, dua benda yang sama. Dan bawah ini ialah yang add more elements if necessary ni ialah kalau you nak tambah lebih lagi, apa you nak. Macam dalam ni kita dah ada authors, research title, journal, research objective, research methodology, research finding, variables, conclusion, future research, limitation and discussion. Tapi kalau ada lagi you nak, you tulis kat sini. Kalau tak ada, kita delete. Okay, kalau tak ada, kita delete. So saya akan tunjukkan you macam mana nak gunakan ChatGPT dengan menggunakan prompt yang ada. Okay, semua boleh nampak kan ChatGPT saya ni? Okay, so prompt yang tadi, mana prompt tadi? Okay, prompt yang tadi, saya copy dekat sini. Okay, katakanlah saya nak buat tentang women leadership in Malaysia, kan? Ataupun women leadership in Malaysia in SME, kan? In SME. Okay, so yang ini kita dah buat, kita copy, kita letak kat sini juga. Yang tadi. Dan yang dekat sini yang tadi, add more elements tadi, katakan saya tak nak add apa-apa, so saya kena buang. Okay, nampak semua boleh nampak tadi. Ini ialah prompt saya tadi. Ingat copy semua sekali. Dan hanya ubah yang kuning tadi. Kita ada 3 kawasan yellow tadi. So the first 2 yellows ialah benda yang sama. The third yellow, you if necessary, you nak tambah apa lagi. Kalau tak ada, you just delete the third yellow. Sekarang, you tekan enter. Ingat kita minta 10. Okey, sebenarnya kita dah dapat ni sampai ujung ni. Saya tak boleh tarik pula ujung ni. So sebenarnya you boleh tengok sampai ujung.
Okey, katakan dia ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini reference dia dalam APA tadi, dan kita boleh dia akan dapat link ni. So link ni you boleh check sama ada artikel ini wujud atau tidak. Kemudian orang akan tanya, doktor, saya nak buat literature review, takkanlah 10 artikel. Tak senonoh, sikit sangat. Oh, saya punya prof kata sekurang-kurangnya 370 artikel. Relax, contoh mati kudasai. Kan? Sebenarnya, ChatGPT ni, kalau you minta lebih daripada 10 untuk literature review ni, dia akan bagi benda mengarut. Banyak benda tak wujud. Sebab tu kita minta 10. Tapi doktor tadi kata tak cukup, kita nak banyak. So, nampak tak dekat bawah ni? Please provide the next 10 which are different from this. Okey, you buat macam tu. Boleh nampak ataupun tulis je bahasa Melayu kan. Sila berikan 10 lagi yang artikel yang berbeza daripada artikel yang telah diberi tadi. Tekan ya. Kan? Lepas tu you tekan. You nampak? Kan? Author, research title, journal, research objective, dah tak payah baca dah artikel lah. Dia dah bagi dah. Okay, you boleh nampak lah. Tarik sampai ujung. Tadi yang atas tadi saya tak boleh tarik ujung. Nampak tak? You boleh tarik sampai ujung. Ada apa kat ujung? Boleh nampak tu. Discussion. Kan? DOI number. Jom kita klik sekejap lah kat sini. Kan? Okay, kita open link. Kita open link. Okay, you boleh nampak tak? Artikel ini wujud. Kan? Itu paling penting sekali. Orang kata artikel tak wujud. Artikel ini wujud. Okay, you boleh nampak? Doktor, baru 20 artikel. Type lagi lah. Provide the next 10. Tekan lagi. So, lepas tu kita hendaklah tergolong daripada golongan orang-orang yang sabar. Kan? Jangan tulis provide 100. You percayalah. Cakap saya, you tulis provide 100, dia bagi 100. Daripada 100 tu, 99 tak tepat nanti. So, kita kena sabarlah. Macam sekarang, you cari ni. Okay, lepas ni sekarang you nak cari apa? Method pula kan? You type lah tadi. Yang kawasan yang kuning tadi, yang 2 tadi, you ganti dengan method. Lepas tu apa lagi nak cari? You nak cari ROU. Yang kuning tadi, you ganti dengan ROU. Nak cari saya punya gap. Yang kuning tadi, ganti dengan gap. Kan? So, lebih mudah. So, saya harap you all boleh faham lah cara macam mana nak buat. Okay. Alright. Ni sekali lagi saya tunjukkan. This is the prompt. Ini you dua ni you boleh ganti dengan RO, RP, bidang you ke apa benda semua. Jangan ganti dengan sejarah. Sejarah benda tu jangan. Sejarah does not belong to chapter 2. Okay. And alright. So, kepada sesiapa yang berminat untuk join kelas saya ada buat kelas. Kelas ni bagus sikit sebab kelas ni merangkumi chapter 1 sampai chapter 5. You nak buat you punya research. Saya akan cover everything, methodology analysis lah, RO, RP, RQ, research gap, semua kita akan coverkan kalau dengan menggunakan AI. So the next bengkel ialah esok 16 Mei 2026, 9 pagi hingga 12 tengah hari, dan yuran komitmen hanya RM45 saja. Dan saya harap macam mana kita nak buat literature review matrix ni amat berguna untuk anda semua lah. Dan doktor, kat mana saya nak letak saya punya literature review matrix tadi? Yang tadi kan, you dah dapat 10 tadi, you copy letak dalam Excel. Kan? So letak dalam Excel. So you dah dapat kat bawah tu kan ada sheet number 1. Sheet number 1 Pak, you tulis. Okay, ini kesemua artikel atas ni untuk RO1 saya. Lepas tu you buka next sheet, you buat prompt sama untuk RO2 you letak semua dalam Excel tu, kat bawah tu sheet 2 tu tulis RO2. Lepas tu sheet 3 RQ1, RQ2, research gap, theory ni, TAM, UTAU, TO, kan, semua you boleh buat. So lepas tu you dah boleh mula menulis chapter 2 you dengan lancar. Semoga bermanfaat kepada anda semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera.